Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam Sembang Agro, satu rancangan podcast khas dari Agrobank di episod yang keempat, dan semalam kita dah jalan episod yang ketiga, iaitu berkenaan dengan cashless. Episod 1 dan 2 kita dah cerita pasal scam, tetapi untuk Maha sendiri, Agrobank at Maha ni, kita bersiaran langsung di Facebook kita. Kita nak cerita tentang scam di tajuk yang keempat dengan tajuknya Keldai Account Jangan Jadi Mangsa. Wow, sebab kita tengok feedback yang kita dapat daripada player-player kita, penonton-penonton, pendengar-pendengar, agak dahsyat juga. So hari ni tanpa melengahkan masa, saya nak memperkenalkan, sebenarnya Agrobank sangat-sangat berbesar hati. Kita bawa satu figura yang cukup hebat lah, berbesar hati. Kita nak memperkenalkan DSP TS Mael bin Yusof, Pegawai Penyiasat Kanan Pusat Respon dan Siasatan Jenayah Cyber, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Assalamualaikum tuan, apa khabar? Waalaikumsalam. Jadi boleh kongsikan macam mana perasaan mungkin dalam ni, apa yang kita nak kongsikan tajuk kita hari ni? Oh, tajuk ni memang satu tajuk yang agak panas lah waktu ni. Dah berapa tahun kita menghadapi benda yang sama. So saya ucap terima kasih pada Agrobank sebab menjemput saya datang ni untuk memberi taklimat mula account tu sendiri. InsyaAllah saya agak excited juga sebenarnya untuk nak menceritakan apa mula account ni, ataupun orang kata dalam mak saya dia kata, kalau orang belah timur panggil mule dia kata. So kita akan ceritalah pagi ni apa benda yang kita nak beritahukan benda tu. Okey Tuan Mael, terima kasih banyak sekali lagi untuk datang, dan yang ini kita ajak bos daripada Agrobank sendiri. Kita jemput Puan Farhana binti Abdul Rahman, Head Anti-Financial Crime Department Agrobank. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Macam mana datang ke Maha ni Puan? Dalam join podcast pula kita hari ni. Excited pun ada, nervous pun ada. Ini first Maha saya. Okey. So nervous tu kenapa Puan? Sebab podcast ke macam ni? Podcast kan. Ke? So dengan Tuan Mail lagi kat sebelah. Okey. Okey, apa-apa pun terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yalah, kita pun dapat dua figura yang cukup hebat untuk berkongsi tentang tajuk ni. Saya rasa memang seronok lah. Keldai Account Jangan Jadi Mangsa. Tapi sebelum kita mulakan apa yang kita nak kongsikan, Squad Agrobank TV, kita dah jalan sekitar Agrobank dan di Kuala Lumpur. Kita nak tengok tahap kesedaran orang awam ni tentang scam ni. Adakah mereka sedar atau tidak? Jom kita tonton dulu VT ini. Roll on. Di Sembang Agro bagi podcast Agrobank TV, bagi tajuk yang pertama ini iaitu Scam Awareness. Jadi kita akan buat tinjauan terhadap rakyat Malaysia, tahap kesedaran terhadap scam. Di negara Malaysia ni dah terlalu ramai kes penipuan kategori scam ni. Ada level 1 hingga 10. Tahap kesedaran abang tentang scam di berapa? Saya rasa kesedaran saya dah hampir 8. Semua rakyat Malaysia berhati-hati dengan scam. Ingat, jangan terpedaya dengan scam. Hapuskan scam. Kalau yang scam yang saya tahu, yang orang bagi link, lepas tu kalau kita tekan dia akan hack kita punya phone lah. Ataupun macam kerja yang job online ke apa, dia suruh bayar, and then macam last kita yang kena bayar balik. 1 sampai 10 tahap kesedaran pasal scam ni berapa? 8 lah. Kalau dapat message yang suspicious ataupun yang kita tak kenal, make sure double check lah. Scam selalunya yang macam yang apa ni, ke dalam bank tu ada orang curi semua tu kan. WhatsApp tapi kita tekan link dia, duit kita akan hilang. 1 sampai 10 sedar terhadap scam ni berapa? 4 lah, educate, belajar lah. Contohnya macam kalau ada orang bagi link tu bukan, jangan tekan. Itu salah satunya lah. Kalau nak katakan yang ikut kalangan masyarakat ni, mungkin dia kurang dalam kalangan orang-orang yang berumur. Dia sebab dia tak terdedah dalam kita punya media sosial, so dia tak tahu info-info yang terkini kan. Kalau orang muda ni mungkin dia tahulah update yang terkini ni, so dia lebih alert lah dengan benda-benda yang sekarang yang tengah berlaku. Tahap kesedaran 1 sampai 10 berapa? Kalau bagi saya sendiri 10 lah. Jangan terlalu mudah percayalah dengan benda apa yang ada dekat media sosial tu. Kalau macam kita pun sebagai, kalau macam anak ada mak dengan ayah kan, kita kena bagi tahu diorang jugalah supaya lebih berhati-hati dalam kalau nak buat apa-apa benda je lah yang dalam media sosial, sebab benda tu sangat senang kan, nak senang kena lah. Jadi itulah dia, kalau kita boleh tengok tadi VT tuan-tuan dan puan-puan, tahap kesedaran. Okey, saya terlupa sebab dapat sini, tak kenalkan orang lain, semua saya kenal, tak kenal lagi host. Saya Hazwan Hairul, host anda untuk hari ni. Jadi kita nak bagi tahu yang kita Squad Agrobank TV dah pergi buat tinjauan lah. Jadi
ada yang tahu, ada yang tak ada yang memang tahulah tak kesedaran, dia cakap dia pun dah tahu 10 sebab keluarga mereka sendiri terkena. Tapi hari ni yang kita nak bawakan tajuk kita adalah tentang Keldai account ni. Jadi mungkin kita boleh tanya pada Tuan Mael sendiri, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Keldai account ni dan macam mana seseorang, satu individu ni boleh jadi Keldai account, Tuan? Mungkin boleh kongsikan. Okey, terima kasih. Okey, kalau kita sebut mul account ni bermaksud account bank lah, okey, yang telah diguna pakai oleh kes penipuan. Istilah yang paling sesuai kita nak kata di sini adalah sesuatu account bank dimiliki oleh seorang personal, sama ada dia sedar atau tidak sedar, dia telah diguna pakai oleh orang lain untuk dalam kes-kes penipuan kewangan ataupun apa sekalipun melibatkan sedikit untuk di dalam pencucian wang ke ataupun apa sekalipun yang melanggar kesalahan, kita anggapkan sebagai satu kita panggilkan akaun tu sebagai mul account. Okey, sebab tu yang kita nak tekan di sini macam mana seseorang tu boleh terlibat dengan mul account. Inilah yang kita nak highlight di sini, kita nak sharekan kepada public supaya dia tidak terlibat dalam mul account ni tadi. Salah satu sini dalam senarai sini ada 4 je paling besar sekali lah yang saya highlight di sini. Okay, yang pertama sekali, macam mana dia boleh terlibat dalam mul account ni? Kita selalu dengar di dalam media sosial, dia ni kebanyakan mereka ni ditawarkan pekerjaan. Okay, so di sini pekerjaan tu satu cerita lah, sama ada betul tak betul tu satu cerita. Yang keduanya, biasanya, bukan kedua lah, maksud daripada satu tadi, biasanya kalau sedikit ni akan meminta dia akaun bank dia ataupun meminta dia membuat satu akaun bank baru. Kat situlah berlakunya orang kata mul account juga. Disebabkan wujudnya penawaran pekerjaan dia tadi. Okay, ini salah satu mekanisme yang kita pakai lah. Sampai kita sedari, kita kata kerja ni bagus, okay, dia bagilah akaun dia ataupun dia buka akaun baru. Tapi sedangkan akaun tadi dia bukan dia nak pakai pun. Orang yang sedikit nak pakai. Okay, itu salah satu lah. Okay, itu satu lagi yang kita selalu kita dapat, kawan-kawan kita pun sekalipun, entah mana muncul dia, tiba-tiba dapat WhatsApp kata duit tu masuk dalam akaun dia ataupun member sini maksudnya dah berapa lama tak jumpa lah, tiba-tiba kata member kata bro nak minta tolong nak pinjam akaun sebab duit akaun dia kena sekat. Itu pun sama juga. Apa yang saya nak kata di sini adalah di mana sedikit dia cuba nak dapatkan maklumat akaun bank kita tu tadi. Itu salah satu yang dia orang buat lah. Yang ketiga, skim cepat kaya. Yang ini kita selalu lihat daripada orang yang ialah nak cepat kaya kan. Selalunya dia kata kau nak cepat kaya, bagikan maklumat akaun bank kau untuk kita register supaya kau dapatkan orang kata duit daripada hasil dia tadi tu. Tapi kalau kita fikir secara logik lah, skim cepat kaya ni takkan semudah tu dapat duit tu masuk banyak je kan. Tetapi apa yang key dekat sini, dia nakkan maklumat akaun bank kita tu tadi. Dia akan gunalah untuk benda-benda lain. Itu yang tu dia akan uraikan. Dia nak maklumat tu lah yang paling penting, tuan. Okay. Yang terakhir ni yang paling famous lah, nak kata famous taklah famous sebenarnya. Yang banyakkan lain tu ada lagi yang famous, tapi yang ni benda yang kita dah tahu benda tu tak boleh percayai sebenarnya, tapi buat juga, iaitu love scam. Macam mana? Apabila love scam percintaan, kita nak kata macam mana pun, kita nasihat macam mana sekalipun, apabila dah perasaan cinta tu berlaku, dia dah tak peduli dah kiri kanan dah. Satu yang kita nak mengingatkan kepada public ataupun rakan-rakan kita bawah, kita tak halang bercinta ni. Tetapi di dalam dia punya senario ni nanti, dia akan minta akaun bank kita tu, ataupun dia akan kata dia nak bagi barang kat kita lah, tak kisahlah, tapi akaun bank tu dia akan minta untuk dia nak guna pakai. Itu kita dah agak dah, ini memang scammer. Yang mana love scam ni dia jual harta dia bagi duit tu, situ cerita lain lah. Okay? Tetapi di dalam love scam ni ada juga yang dia minta akaun bank ni. So dalam 4 perkara, dia ada lagi banyak sebenarnya. Saya nak uraikan takut masa tak cukup buat benda lain. Tapi saya highlightkan 4 benda ni yang sering kali berlaku.
Okey, yang Faham. melibatkan wujud ni orang tu terlibat di dalam, orang kata macam mana akaun bank tu berada dekat sedikit. Okey, itu yang kita selalu nampak lah. Okey. Itu saja. Tapi itulah, itu yang maksudnya kedai akaun, dan maksudnya penerangan tuan ni pun lebih kepada general, maksudnya antara scam-scam yang leads to kedai akaun lah. Betul. Tapi itulah Puan Fana paling saya nampak kat sini tuan cakap tadi, dah sibuk bercinta macam mana pun kena juga scam. So untuk zaman sekarang ni tak ada istilah love is blind lah. Memang tak ada istilah tu lah. Love is money. Love is money lah. So Puan, Okey, pandangan kalau Puan saya nak sendiri tambah macam mana Puan? sikit lah, Boleh Puan. Okey, macam tuan kata tadi, untuk kedai akaun tu kita bagi pinjam tanpa sedar atau tak sedar. Berdasarkan pengalaman kami sendiri di pihak bank, ada akaun yang terlibat dengan mule. Lepas tu ada yang berjaya kita, orang kata hubung balik lah, customer tu tanya. Dia mengaku dia dapat commission. Oh, okey. Dia dapat commission. Dia kata okey. saya orang tu call saya nak sewakan akaun, dia bagi for certain amount of transaction, dia dapat mungkin 10%. Itu contoh yang Betul. dia sedar Betul. akaun dia akan digunakan dan dia merelakan. Bermaksud kat sini tuan, Ya. orang ni kedai akaun ni bersubahat lah. Ya. Actually dia sedar. tidak dia sedar. dia Macam sedar akaun dia diguna pakai, tetapi dia tidak tahu akaunnya diguna untuk di dalam money Activity. laundry tak. Dia sekali kebanyakan yang kita ambil statement ni, dia kata macam ni, saya diberitahu untuk membuat pelaburan di mana tiap-tiap bulan saya akan dapat RM500, contohlah. Faham. So dia punya syarat dia mudah. Serah buku bank, ATM card apa semua. So tiap-tiap bulan akan dapat duit RM500. Itu cerita dia. Ya betul, tapi dia kesiannya sebab Tapi target market dia. tapi kita bahagian polis ni, itu cerita nombor 2. Kami ambil dulu. Kami Okey. tangkap dulu. Itu yang perkataan kesian tu timbul tadi. Ya. Kalau orang kata orang yang orang kata ialah orang bisnes, kayak kita orang faham ini orang tua, budak-budak. Betul, statistik. Bermaksud diorang ni ada tangkapan lah suri juga rumah. untuk kedai ni. Ada. Sebab pemilik akaun bank ni tidak ada masalah untuk dikesan. Sebab mereka ni didaftar Puan Betul, Sebab dia didaftar. berdaftar, kita dapat maklumat. Yang menjadi masalah dia adalah mencari mastermind dia. Siapa yang dia berhubung. Itu yang kami ada satu lagi unit intelligent lah. Itu unit lagi satu untuk buat orang kata untuk mencari, untuk menyusun kita punya orang kata siasatan menjurus kepada tempat mereka lah. Tapi kebiasaannya yang mastermind tu dapat dikesan, ditangkap ke macam mana tuan? Tak, dia benda ni kita gunakan cara lain. Dia tak akan muncul dekat ni. Biasanya kalau mangsa ni pun, kalau kita tanya dia pun, dia kata dia, oh saya tak ingat lah, dia itu macam ni lah, dia tak pernah bagi Jawapan yang tepat. maklumat. Betul. Tak pernah. Okey. So Puan Fana sendiri macam mungkin boleh kongsi sikit sebelum kita pergi ke soalan lain. Ada tak Puan yang daripada customer Agrobank, walaupun saya staff Agrobank sendiri, nak tahu juga cerita daripada kita punya mangsa-mangsa kedai akaun ke daripada Agrobank ni sendiri. Ada Puan boleh kongsi sikit kepada pendengar-pendengar kita, pelai-pelai kita? Okey, ada yang memang orang kata dia purely mangsa lah. Purely mangsa, memang orang kata ditipu lah. Lepas tu ada yang senario yang dia claim kad ATM dia hilang. Kita tanya, macam hilang tak buat report? Oh tak sedar. Tapi lepas tu internet banking berjalan. So kita suspect ATM you hilang tapi internet banking berjalan. So macam mana dia dapat ID? Mesti Betul. you kita mesti you yang bagilah. Betul. Itu satu senario. Ada senario yang dia betul-betul genuine. Kita pernah ada satu kes dulu tahun lepas. Okey. Customer kita kita nampak pattern tu. Kita dah hari-hari tengok kan. Kita nampak ni pattern mule ni. Makcik ni mungkin kena tipu ni. So sebelum dia buat apa-apa, kita block dulu. Tapi dia marah. Dia datang branch, dia bising-bising kat branch, dia kata gini lah mak nanti kita block sebab kita rasa you mungkin kena tipu. Kalau you rasa kita salah, you pergi balai buat report, come back dengan polis, kita akan explain kat polis. So dia pergi. So bila polis datang dengan dia kat branch, branch tunjuk statement semua, kita kata kita block sebab kita rasa anti ni dipergunakan lah. Kena tipu sebab lah. trail dia sama macam tuan cakap tadi. Dia akan disuruh buat satu account. So ibarat satu account tu adalah destinasi terakhir dia. Daripada semua account yang dia ada kat bank lain, dia akan transfer kat satu tempat ni. Lepas tu daripada tempat ni yang dia akan start keluar kepada orang kata multiple individual. Banyak individu yang tak tahu apa relationship dengan penama Dahsyat lah. account ni. Itu dia punya
cara memang macam gitu. Sebab tu tadi tuan kata nak jejak dia agak orang kata kita pass kepada intelligence lah. Kita akan pass semua kepada pihak polis dan pihak polis akan Kita buat ni benda. yang mendengar kes scam, termasuk saya lah. Saya jadi geram sebab yang kena ni makcik-makcik. Ya, betul. Kadang orang-orang yang tak pasal lah, innocent. Allah So Akbar. berbalik kepada kes anti tu bila polis datang, polis kata oh betul lah, dan mungkin polis ada cara tersendiri kan, dia tekan-tekankan, dia investigate, baru dia mengaku memang dia disuruh, tapi dia tak berani nak cakap sebab orang yang telefon cakap kalau dia bagi tahu family nanti family akan diperapa-apakan. So kes makcik tu dia hilang hampir 200,000, yang bank berjaya selamatkan nak dekat 400,000. Tapi 200,000 tu besar juga, besar. Yelah. Kiranya berjaya selamatkan tuan. Kita berjaya dalam 400. So Walaupun kita kena marah pun tak apalah, tapi kita stop lah. Tapi lepas tu baru polis mencuba kata kita nak membantu lah. Tuan sendiri macam mana tuan? Kalau nak tengok, kita boleh kongsi kat orang luar ni tuan, tanda-tanda orang ni memang dah macam puan tadi dah share, kita punya customer. Kalau pihak polis sendiri kalau tengok tanda-tanda orang tu, kita boleh share pada orang ramai, macam mana dia boleh terjebak dengan jenayah kalau dah account ni tuan? Dia untuk yang seorang yang macam dia yang terjebak ni, dia macam mana saya nak kata sini ini bergantung kepada mangsa itu sendiri tau. Kami PDRM, kami polis, saya memberitahu beberapa senarai yang kami telah mengenapasi. Inilah dia adalah modus operandi yang dikatakan scammer. So saya harapkan public ataupun rakan-rakan bawah share pada rakan-rakan lain. Yang pertamanya, kalau macam mana dia boleh terlibat dengan penipuan scammer ni, jika dia mendapatkan tawaran kerja yang orang kata dijanjikan gaji yang agak besar, ataupun tawaran kerja yang macam tak perlu apa-apa, you just bagi account bank you apa-apa semua, so kita akan bagi you kerja. Itu satu. Memang benda ni macam mudah. Saya kalau tak ada kerja, saya memang terpikat. Betul lah. Tapi ini salah satu modus operandi dia. Yang kedua ni adalah jika ada sesiapa, tak kisahlah perkataan yang saya guna pakai ni bukan untuk orang yang tidak dikenali, orang dikenali pun. Orang kenali pun. Sebab ada juga kita tanya ni, orang yang dikenali pun, orang kampung dia, member kampung pun, meminta maklumat akaun bank. Untuk apa? So kita percaya benda ni untuk guna sesuatu. Sebab ada yang berlaku, saya tak tahu pun ada tak berlaku dekat Agro Bank, dia ni pinjam, member dia pinjam kad tu untuk sehari 2 hari je. Ada. Tetapi dalam masa sehari 2 hari tu berlakunya transaksi yang luar biasa. Percaya orang sampai bagi pinjam. Betul. Sebab dia bagi, dia kawan. Kawan-kawan kampung. Ini nombor 2. Sekejap lagi nak tanya puan pasal tu puan. Kadang-kadang seterusnya apabila ada orang datang nak minta tolong. Yang ni biasanya kita akan terima dalam Telegram lah. Tapi setakat ni rasa ni kebelakangan ni macam kurang juga. Tetapi saya rasa masih berlaku lagi Telegram. Sahabat kita yang lama tak pernah berjumpa tiba-tiba muncul, Assalamualaikum, saya ada masalah kewangan ni nak pinjam duit. Pun ada. Kawan kat office ada. Baru ni ada. So pun kita pun pindah duit apa sikit. Situ pun maklumat dia akan dapat pada kita. So nanti banyaklah dia punya. Saya masih kekalkan ayat saya tadi. Key dia sini adalah melibatkan akaun bank. Akaun bank. So satu lagi tawaran pinjaman dan pelaburan. Ini tadilah yang dari puan ada cakap tu. Ini pun kalau kita lihat sesiapa pun, tak kisahlah dia wanita tidak dikenali ke, kenali ke, saudara kita ke, kalau dia menawarkan satu pekerjaan, satu penawaran, pelaburan apa semua yang agak tak boleh diterima akal. Memang secara logik ni, untung banyak ni, saya bagi RM1 je, untung RM10. Memang saya nak. Tetapi secara logiknya, boleh tak dibuat? Sedangkan kita simpan duit dekat bank lama-lama pun, bunga 1 tahun pun berapa ringgit dapat tak? So logik ke situ kita dah boleh faham. Ini adalah scammer. Simple je. Saya nak tekan ni supaya nak beritahu diorang ni, jangan terlampau mudah sangat dengan benda-benda ni. Sebab kita ada setengah-setengah kes ni, betul lah, saya bagi duit ni RM1,000, saya dapat setiap bulan dapat RM500. Yes. Benda ni dia satu masa nanti dia akan start. Time tu lah baru dia kata, bawa start bila awak melapor ni? 2 tahun lepas dah. Kenapa sekarang buat report?
tak ada untung, tak dapat tuntit dia kata. Maksudnya dia bagi sampai kita dia akan selesa stop pada seronok. Dia bagi. Kecil nak besar lagi, tambah lagi. Oh, 10 lagi 10,000 ni. Lagi Pancing lagi. tu. Tambah lagi. Cik tambah lagi 100 lagi. Boom, terus hilang. Itu pun sama jugalah. Okey. Seterusnya adalah tadi saya melibatkan cerita lost scam. Okey, lost scam ini sama juga. Saya cerita kepada mangsa ni tau. Saya nak cerita mangsa ni. Kongsi Sebab, Ketul. Silakan. mangsa ni, okey, lost scam ni dia sama juga tadi. Bercinta ni kita tak boleh nak tahan, tetapi kita kena mengingat kita di, orang kata, di dunia nyata lah. Okey. Setakat yang kita dapat sekarang ni, kita melihat dalam dia punya laptop yang kita ambil daripada mangsa ni, semua kalau wanita lah semua handsome. Tak pernah tak handsome lagi lah. Saya jumpa. Dan kita kadang-kadang kita jangan kata salah pada perempuan. Kami ada juga kes yang melibatkan lelaki. Ada. Maksudnya macam mana? Lelaki apa? dia bercinta. Mangsa dia lelaki. Mangsa lelaki bercinta pada perempuan. Perempuan cantik. Tapi background dia jantan juga, negro. So, tapi apa yang saya nak kata di sini, di dalam dunia virtual ni, kita tidak boleh percaya dengan siapa kita bercinta. Okay? Bercinta boleh, tapi kalau kesudahan ni nanti dia sebut saja melibatkan duit ataupun akaun bank, jangan percaya. Putus je hubungan tu. Tapi saya kata je, tapi berlaku. Betul. Berlaku sampai yang tergadai rumah pun ada. Saya malah kalau cerita tak banyak cerita kita. Faham. Okey, skim cepat kaya macam saya kata tadi. Ini pun banyak orang kita ramai yang terlibat. Bukan terlibat dia apa, sebab apabila kita ada sumber yang sikit, apabila ditawarkan sesuatu benda yang mendatangkan lebih banyak duit, memang kita berminat. Tapi sebenarnya kita terperangkap dengan dia punya sedikit dia orang. So itu yang kita nampak lah. Okay. So satu lagi yang rasa nak kata di sini, apa-apa yang melibatkan urusan duit ataupun apa-apa melibatkan urusan akaun bank tadi dengan siapa yang kita tak kisahlah, kawan ke apa, selagi tidak ada perjanjian hitam putih, dokumen sah, jangan layan. Sebab apabila kita pusing, kita tahu benda ni memang patah balik kepada scam tu balik. Maksudnya scammer ni memang dia tak boleh nak dedahkan identiti dia, memang itulah tujuan dia. Hilangkan identiti, sebab tu kalau kita siasat, kita tak dapat. Jadi maksudnya salah satu mekanisme inilah saja. Kalau dia berurusan dengan siapa-siapa tak ada dokumen, inilah dia. Ini scammer. Stop. Habis cerita stop je. Okay. Tetapi apa yang saya cerita ini baru sedikit, dia banyak lagi. Tetapi kalau ada isu-isu macam ni, saya percaya kepada public, pada rakan-rakan, sila rujuk kepada bank macam Agro Bank. Jumpa kat Agro Bank, minta nasihat, adakah benda ni betul atau tidak. Jangan segan, jangan malu, sebab duit hilang, time tu lah kita hilang kita punya, orang kata, malu kita. Betul lah. Percaya cakap saya, yang datang tu walaupun dia dengan smart dia, pernah datang ke tempat kami menangis-nangis, dengan hilang dia rasa beruah menangis. Sebab apa? Duit dah tak ada. So sebelum berlaku ni tadi, better tanya orang ataupun pergi ke balik polis, tanya. InsyaAllah kita akan bantu. Kami pun faham dalam keadaan benda ni. Ini nasihat kami lah untuk kepada mangsa ni. Sebelum berlaku, inilah senarai-senarai tadi yang kami sentiasa kita nampak. Betul lah. Okay? Tapi lagi banyak sebenarnya, tapi takut tak cukup masa. Saya ambil senarai ni tadi. Tak apa, kita halat je lah kan. Yes, betul. Sedar tak sedar pun sebenarnya kita dah dekat 20 minit, 30 minit sekarang ni. Tapi tak apa, kita teruskan. Okay. Jangan risau. Itu saya takut tu. Tak apa tuan. Tak apa tuan, saya kontrol. Kita teruskan lagi. Tapi berbalik pada tuan cakap tu, apa-apa pun akaun bank tu lah. Puan, macam tadi kita sambung sikit Puan, mungkin boleh kongsikan pasal yang saya terkejut tu, memang sampai ada kongsi kad kepada kawan. Sebab kita pun tahu, biasa yang minta ni rumah je, kalau saya lah. Tapi kawan atau kenalan ni, maksudnya kita boleh pesan tak ke orang luar supaya tak senang-senang untuk bagi, selain daripada maklumat akaun, dengan kad bank macam Puan, boleh kongsi tak Puan yang customer kita? Macam ni, kita kongsi. Even dekat Agro punya website, semasa pembukaan, dekat bank, kita ada tulis banner, jangan kongsi maklumat, jangan share ATM Betul, card. ada. So pada pihak banker, pada pihak enforcement, kita dah kongsi dekat semua tempat. Social media kita cakap, tapi kalau dia nak bagi juga kad tu, kita dah tak boleh buat apa lah, orang kata. Sebab kita dah pesan. And then kad tu dia sedar dia guna. So dia pun tak ada complain. So kita tak block. Kita
Kita tak Yelah. tahu kan bila dah jadi insiden, kau dah kena block, barulah macam tu cakap. Dah nasi Dah dah jadi bubur, Langgar Yelah. pun baru menangis dah datang. So, Hmm. Tapi masalahnya dia berbalik kepada kita punya account. So nama tu account tak atas nama kita. Faham, So macam mana pun kesan dia nanti kita, kawan yang guna dia dah selamat. Yelah, betul lah. Kat kita. Apa-apa pun tu sebab lah kita buat podcast sama Agro, cerita pasal scam, cerita pasal kedai akaun ni Ya. supaya kita tak sampai kepada orang Satu luar lagi ni. Tuan, bukan sekadar kad. Kadang-kadang kawan kata, I ada cash lah. I bagi kat you, boleh tak you tolong transfer kat A? I tak ada internet banking contoh. Okay, so I bagi kat, katalah I bagi kat you, you minta tolong transfer ke B. Okay, so you pun transfer lah, I bagi you cash. Nasib tak baik, report dah sampai, account B ni mule. Nama you sekali akan kena. Allah. Sebab trail dalam tu nampak, you transfer ke B. Dia tak nampak I bagi kat you sebab I bagi kat you cash. Yelah. So kalau daripada pihak enforcement, pihak polis sendiri akan buat tangkapan tu macam mana? Yang tu yang terlibat sekali lah. Okay. Berbalik kepada Kami punya siasatan very clear. Apabila mangsa datang ke balai untuk buat report mengatakan dia telah pindah akaun dan disyaki dia telah ditipu, kami akan ambil statement. Duit tu ke mana dan siapa pemilik akaun yang dia telah pindah tadi. Sekira kita akan first thing akan panggil, kalau kita dapati memang dia susah dipanggil, kita tangkap lah. Panggil, bawa balik ke tempat kita akan source asat lagi. You tahu tak you terima duit ni, you tahu tak benda, kita akan tanya dulu. Sama ada dia mangsa ke, dia tahu ke, itu nombor 2. Tapi kita ambil dulu. Okay, wujud ni satu lagi bahagian di mana kalau duit ni dipindah ke layer 2 ke 3, semua kita akan panggil. Semua Kita akan panggil. yang Kita terlibat. akan panggil sebab kita nak tahu cerita dia. Betul lah. Maksud dia sekarang ni, saya tak tahu apa-apa. Itu nombor 2, kami panggil dulu. Tapi mana yang kata dia ni memang tahu benda ni berlaku, kami tak rasa tahan dia. Kami bagilah dia satu malam percuma di tempat yang menarik lah. Itu reman satu hari lah. Kebanyakannya Reman reman. ni dia banyak, dia ada beberapa hari, dia Celokap ada lah. law dia. Aha. Cuma saya tak kata tempat tu ni lah, tapi kata kami terpaksa tahan dia lah. Tapi merasa lah duduk di tirai Rasa belakang lah. Yes. Okey, faham lah. Setakat ni yang saya pernah, macam saya beritahu tadi, kami pernah tangkap 2 student yang tak tahu, dia tak tahu apa-apa. Kami tahan dia, tak pasal tidur dulu dekat tempat kami tu. Allah. Tahu ya bilik tu macam mana kan. Yelah, tapi kami faham. kesian, tapi kami nak buat macam mana. Itu undang-undang punya prosedur. Undang-undang, prosedur macam tu. Tapi itulah, dalam kes ni kita kesian, tetapi kita kena kesian kepada mangsa juga. Faham. Kalau kita kesian dia, memang mangsa kita tak selesai. Okay. Apa yang kita nak tekan ni, mangsa ni janganlah, tolonglah, jangan orang kata bagi akaun apa. Maksud masa ni yang suspek tadi lah, yang suspek ni macam student ni kan. Tapi student ni ada cerita lain sebenarnya. Ada cerita lain lagi. Kita apa yang saya kata di sini, janganlah bagi akaun pada siapa-siapa, tolonglah. Sebab apabila kena macam ni lah, kita tambik dulu, tahan. Itu yang terkesian lah, betul-betul kesian. Faham. Okey. Tuan, kita pergi soalan balik kepada on track balik lah. Kita cerita pasal kedai akaun lagi ni kan. So peranan pengguna untuk memastikan akaun mereka ni, mungkin pesanan daripada Tuan, ni pun menarik untuk Puan kongsikan. Mungkin boleh bagi tahu apa yang diorang kena buat, peranan diorang ni, untuk kita pastikanlah yang kita tak jadi ataupun terlibat dalam jenayah. So Puan boleh jawab kot. Kedai akaun ni. Sebab Puan bagian fraud, mesti dia tahu ni. Lepas Puan, Tuan pula boleh? Tak apa, Boleh. masa ni saya tak minta tolong hold dulu lah, cik. Boleh Okey, hold lah. sebab benda menarik. Kongsi Puan, boleh Puan. Okay, peranan pengguna berbalik kepada apa yang kita mention tadi. Mm-mm. Jangan share information, jangan share you punya kad ATM, jangan nak tolong orang, diri sendiri jadi mangsa. Okay, dekat Agrobank, masa you nak buka akaun, kita memang akan ada satu form untuk you tick. Adakah anda disuruh buka akaun di Agrobank? Ada tak sesiapa yang claim dia daripada LHGN ke Motor Macau scam lah tuan. So kita akan minta dia tick kat situ. Tapi yelah, orang dalam keadaan kemungkinan dia disuruh, dia tick je semua no. So kita ambil declaration. Okay, kenapa kita buat macam tu? So ada tanya, kenapa nak buat kalau you tahu dia, contohnya selepas kejadian tu dia mangsa. So kita akan cakap, we have done our part. Kita dah educate you semasa pembukaan account. Kita dah cakap, dan you declare it's a no kepada semua jawapan tersebut. So kita take declaration you sebagai good, kita proceed buka account. Kalau dah buka account, dia datang, kenapa tak beritahu saya? Kenapa tak stop saya daripada buka? Tuan ke puan ke, you declare sendiri dekat form ni. Kita tanya you banyak kali, betul tak ada orang suruh you buka akaun kita? Betul tak ada orang call you untuk Macau?
So that itulah orang kata kita punya part lah. On the bank side, itu salah satu cara kita memberi nasihat kepada dia semasa pembukaan account. Okay, kat website, dekat bank, lepas tu dekat social media pun kita Social beritahu media, NSRC and what. So itu kita punya prolong continuous effort untuk Tapi Puan, sekejap Puan, yang pasal borang tadi tu. Saya pun buka 2-3 account bank. Tapi terma tu kecil sangat tulisan lah. tak yang dekat Agro kita ada Besar, satu page khas untuk ada 6 soalan. Saya masuk Agro Bank dia kita dah ada upgrade 6 lagi dah ni. Kita ada 6 soalan Puan. Puan. Kecil tu. Kita pun okey lah. Yelah dia macam TNC kat belakang tu semua saing je kan. Tengok. Saya dah terikat dah rupa dengan terma tu. So memang akan minta orang dia declare, dia kena tulis nama dia, IC number dia kena sign. Adakah anda menerima panggilan daripada polis, LHN, contoh Makau. Ini kalau maksudnya mangsa tu tak faham juga, tak tahu. Kita ada kes yang di mana dia sign semua no. Macam kes Santi tadi tu lah yang cerita tu. Yelah. Dia sign. Tapi sebab dia mengaku, dia kata dia risaukan keselamatan keluarga. Itu dia ada kisah dia lah. Dia kata bila orang telefon dia kata kalau you report nanti keluarga you akan jadi kita orang punya. Kita Betul. perhatikan keluarga you. So dia mungkin rasa macam semua no lah, keluarga aku selamat macam tu. Tapi walau bagaimanapun yang saya boleh cakap kat sini, awareness tu kita dah kongsi pun. Kita dah Macam kongsi. Puan cakap tadi, website-nya, social Macam polis pun cakap tadi lah, dia media. dah kongsi semua. Berbalik Kepada diri sendiri kita. ataupun sebenarnya lari sikit lah, bukan masih tajuk yang sama. Adakah kebanyakan masyarakat Malaysia ni bukan tak ambil tahu, ilmu tentang scam ni kurang? Macam mana Tuan? Kalau saya lah, jawapan saya rasa berdasarkan saya punya. Ini personally saya kata lah. Orang kita ni selagi dia tak kena, dia tak ambil tahu. Okay. Dia hanya ambil tahu sesuatu benda yang dia nak ambil tahu. Yang terlibat. Contoh tadi dah ada pelaburan. Saya nak pelabur lah. Dia ambil tahu pelabur, tapi dia tak tahu cerita apa pelaburan tu sendiri. Dah kena baru dia cari ke balai polis ke bank lah. Semualah. Kenapa kawasan kena blok lah. Baru nak cerita. Tapi sebelum tu awak tak tanya pun, kalau macam ni apa jadi ni apa benda, tak ada. Inilah sifat kita yang yang orang kata satu kelemahan, yang tak study dulu. Betul. Dia orang kata main terima je. Nak kata kita tak buat kempen, kami kerajaan telah spend berjuta-juta ringgit untuk buat kempen. Tapi tak ada kesedaran. Kami dah buat. Kempen jutaan ringgit maksudnya TV, poster, kami bergerak ke setiap tempat apa. Kami dah buat. Tetapi masih berlaku. Sebabnya ni dah tadi saya kata, dia tak nak ambil tahu, malah dia tengok booth kita pun apa ni tak ada diskaun tak baru masuk. Tak ada ni. tak ambil tahu. Betul. Tapi dah kena blok, Barulah kena faham kena boom. baru dia tahu mana Betul. bank, mana BDRM, semua tahu. So Betul. saya tak salahkan diorang, cuma saya nasihat tolong berwaspadalah sebelum anda terkena dalam jadikan pemula akaun tadi tu. Apa kena ni banyak cerita yang kena hadapi lah. Okey. Puan sekejap kita sebab masa kan mencemburui juga tapi tak apa. Boleh tak selain daripada soalan sini kita raikan pendengar kita hargai mereka, kita tengok soalan yang ada kat ruang komen. Tak banyak tapi ada sikit kat sini. Okey, kalau kat sini kan saya ambil daripada Hanafi Anwar lah. Dia cakap kat sini, kenapa ramai orang-orang kampung, especially warga emas yang selalu kena scam ni? Bukan sikit-sikit amountnya, kadang sampai berjuta. Tadi dah share, mungkin boleh dia baru masuk ke, tuan ke, puan ke? Boleh tak? Puan beritahu lah Puan. Mungkin boleh kongsi boleh. Kalau saya cerita ni kan dia patah balik ke Yang asal. Kita raikan lah. Mungkin kita bagi simple punya ni pada ni kan, pelai-pelai kita. Okey, untuk macam warga-warga emas ni, okey, dia nak kata tak ada kesedaran, okey, kemungkinan. Lepas tu dia duduk, ada kes yang dia duduk seorang, dia datang. Betul. So apa yang dia bagi tahu tu dia terima bulat-bulat daripada orang perseorangan. Contoh dekat Agro sendiri kita ada orang kata pakcik-pakcik pencen lah, senang cakap. Okey. Mula-mula dia datang buka akaun untuk mungkin JKM ke, subsidi ke, buka akaun genuine. Selepas kita tengok banyak, terus bila kita tahu pakcik ni dia banyak keluar masuk ni. Anak guna akaun. Anak guna untuk bisnes. Pakcik guna untuk pelaburan. And satu yang saya perasan tu sindiket ni dia macam tahu tau bila you keluarkan EPF, bila you ada duit.
Dia ada macam ada Dia akan ada tahu. data. Dia macam ada Dia macam benda tu berbau. Ya. Hari ni you keluar pintu EPF, besok orang call you. Oh. Tapi Kita ada duit- investment. Duit punya bau memang berlainan. Hari Dia ni tahu ATM tu bau dia wangi tau. Dia memang macam tu. So okey. mungkin partly kesedaran, mungkin sebab dia duduk sendiri. So dia sendiri kan, dia buat semua sendiri. Yalah. Genuine jugalah. So cuma tambah sikit je lah. Okey. Sebab tadi tersentuh kepada warga Mas. Lepas tu yang kampung saya tak pastilah. Sebenarnya warga Mas ni tak semestinya di kampung. Apabila kita sebut warga Mas je, maksudnya mereka ni memang ada duit pencen. Okey, duit pencen. So benda ni tadi berkaitan balik yang asal. Kadang-kadang mereka ni nak mengembangkan ataupun dia nak membesarkan sumber kewangan dia. So dimulalah start dalam pelaburan, apa-apalah. Di mana kadang-kadang dia orang tak sedar yang benda tu sebenarnya sedikit cuba nak kita nak sedutkan duit dia. Itu pun jadi satu permasalahan. So dalam isu ni saya nasihatkan mereka ni sebelum buat pelaburan semak dulu kepada orang yang tahu tentang company tu ke, syarikat tu ke, untuk memastikan benda ni betul atau tidak betul. Faham. Sebab masalahnya kalau sebut orang kampung mungkinlah dia jauh kan. Tapi saya rasa macam mana sekalipun kita cubalah untuk sampai kempen kat peringkat dia nanti, kata cubalah bagi minta pendapat. Kita tak halang dia orang dalam pelaburan, dalam bisnes tak halang. Betul. Tetapi apabila duit tu dah kering, time tu kita pun tengok dia pun nak pegang pen je lah, tengok dia macam mana nak suruh pakcik lah. Yalah. Saya setuju tuan cakap tadi ya, saya pun nak kongsi ya. Bukan setakat Maha go global. Scam ni pun dia bukan kat Malaysia aja, bukan kat kampung tuan cakap tadi. Di bandar Malaysia satu dunia ni memang berkembang. Jadi itulah tujuan kita buat podcast ni. Kita dah 3 episod cerita pasal scam ni, kita nak bagi awareness. Okey, selain daripada soalan kat sini, saya jam ke sebab kita nak hargai juga kita punya pelai-pelai kita. Saya tarik kat sini lah. Ada banyak, kita ambil je lah macam yang soalan ni, keledai aircon ni macam mana kita dah terang. Kalau tuan terlepas, nanti dah habis ni, tengok balik lagi Facebook kita. Aisyah Abu Samah. Kita ambil perempuan lah, tadi lelaki kan. Dia cakap, saya banker, suami berbanker. Kita aware pasal scam-scam ni. Tapi susah betul nak nasihat orang tua, diorang masih percaya easy money ni. Jadi macam nak nasihat lagi? Nak kasih dia terkesan. Wah, ini betul lagi deep lah. Tak apa, kalau nak skip soalan boleh saya skip. Kalau nak jawab, kita bagi peluang pada tuan-tuan dan puan-puan jawab. Cuma kat sini, nasihat, dia nasihat ni kadang-kadang kita nasihat kita hanya mendengar orang bercakap je macam orang tersembang. Tapi untuk makluman kepada public, pihak kami di bahagian PDRM, kita telah menyediakan portal Semak Mall. Mungkin pihak tadi tu boleh pesan pada pakcik ni, boleh semak tak kalau kata melibatkan pemindahan wang. Tak kisahlah di pelaburan ke apa, tapi dia mesti dia akan bagi satu nombor akaun. Kalau kata dia nak transfer duit tu dulu, minta dia semak kepada semak portal kita orang, ada tak akaun ni terlibat dalam mana kes polis. Kalau ada melibatkan kes polis, stop. Jawapan dia stop je. Okay? So that mean benda tu memang ada melibatkan scammer. So portal ni adalah semakmu.rmp.gov.my. Guna portal ni yang telah digazet. Jangan gunakan yang public tu, yang banyakkan dia ada, bukan tak ada. Yang semak-lemak juga ni. Tetapi yang tu dia lebih kepada hearsay je. Dia tak ada report polis. Dia orang ni kadang-kadang, saya dah transfer, saya nak register ni lah, nak register nak beritahu orang, saya kena tipu. Dia register berdasarkan apa dia cerita dia. Kadang-kadang dia boleh juga mengkhianati orang yang lain. Itu kita tak nak. Tapi kita punya ni, dia telah direkodkan, setiap nombor yang keluar ni mesti ada report polis. Lepas tu kita publishkan. So pada pakcik ni tadi, sebelum dia nak transfer, tak kata dengan pakcik tu lah, siapa-siapa sekalipun, sebelum transfer duit, periksa dulu dalam Semak Mall polis ni yang mana yang semakmall.rmp.gov.my. Kita minta admin kita untuk take note ni. Nanti dah habis live, kita akan tulis di ruang komen supaya orang dapat refer apa perkongsian tuan ni tadi. Semak situ. Maksudnya memang kalau situ ada keluar kata ada report polis berapa banyak, stop. Itu jawapan dia, stop. Jangan transfer. Jangan transfer. Okey, tak apa, kita terus skip soalan macam ni. Ada yang tanya, saya suka pegang cash tapi kawan-kawan semua malas nak pergi ATM.
Diorang transfer ke akaun saya, lepas tu saya bagi diorang cash. Bahaya tak? Tadi saya rasa Puan Fana ada kongsikan juga. Nak jawab atau nak skip? Terpulang Puan Fana? Puan jawab. Jawab. Tak apa Puan, ni kita nak pelayan-pelayan kita juga ni kat AgroBank. Tadi saya ada sentuh dah benda ni. Cuma kita tak advise sebab kemungkinan kita ambil cash, kita tak tahu cash tu daripada mana dan lepas tu kawan suruh transfer dan kemungkinan kita transfer kepada sindiket. Betul. So memang kita tak advise kepada public. Okey. Kawan bagi cash, you tolong transfer ke no is a no. Okey, jadi saya harap Puan Azza Amina tadi harap menjawab persoalan tu perkongsiannya. Okey, last lah kita ambil last kat sini daripada Syarul Syamil Salim. Dia kata macam mana scammer ni boleh dapat data peribadi kita. Siap call tu dah siap nombor IC dengan nombor akaun kita. Tadi tuan ada mungkin tak detail. Bagus kat soalan ni tuan. Okey, apabila kita dapat panggilan daripada nombor yang kita tidak kenali, yang paling kita risau sekarang ni, dia tahu nama saya lah. Dia tahu saya punya nombor telefon semua serba-serbi lah. Okey, untuk makluman daripada public. Sebenarnya maklumat kita ni dah ada di dalam orang kata dalam media sosial dah sebenarnya. So di situlah dia orang dapat maklumat kita. Saya orang kata kami sendirilah, macam saya daripada bahagian jenis cyber, kita nasihatkan kepada public kalau boleh jangan terlampau sharing sangat maklumat kita ni, harian kita ni, aktiviti harian kita ni dalam media sosial. Sebab mereka ni sedikit ni kerja mereka mencari maklumat kita dan apa yang dia dapat dia akan call balik. So daripada maklumat tu dia akan call kita, cik sudah ni ke, nama cik ni ke. Itu yang kita risau. Okay. So maksudnya bukan itu cerita yang basic. Saya tak cerita pasal dark web. Oh, dark web. Dark web saya tak sentuh. Kalau cerita dark web ada lagi banyak soalan keluar nanti. Betul, kita kena keluar satu episod lagi. Cuma saya dah cerita public ni, apa yang kami nampak sekat ni, yang kita selalu dapat ni, macam mana dia dapat maklumat kita? Kebanyakan kita sharing maklumat kita di dalam media sosial. Tak kisahlah Facebook ke, Telegram ke apa semua. Sebenarnya mereka ni sistem dia ni link tau. Maklumat maksa dia ada link antara dia orang. So kadang-kadang kita register nama kita, tapi dia tahu kita ada nombor telefon ni dengan nombor telefon ni link, dia akan link. Sistem dia itulah kerja dia orang. Supaya dia dalam dunia orang kata media sosial ni, mereka ni sebenarnya memang kerja mereka mengumpul data-data peribadi. Ni sekarang ni, zaman sekarang ni. So apabila sedikit call, saya tak tahu macam mana dia dapat, tetapi saya percaya mereka memang ada source dia daripada media sosial ni. Dia dapat maklumat tu, dia akan cuba dapatkan maklumat kita. Tetapi kadang-kadang macam saya pun ada terima call. Contohlah saya ambil contoh sini, satu kes Cycom call saya. Nombor tapi dia keluar logo Cycom. Cik dia kata, saya pada Cycom. Saya pun tengok nombor Cycom. Oh, Cycom dia kata, saya pun pak saya Cycom. Lepas tu dia kata, cik, ini tawaran dia kata. Cik tak akan perlu bayar bulan-bulan selama 3 tahun ke 5 tahun. Saya pun seronok lah. Saya tengok saya cek lagi tau. Saya cek lagi. Cycom ni confirm. Okey. Lepas tu apa perlu saya kena buat? Sekejap lagi saya hantar mesej, cik cuma bagi kat saya. Okey. Saya pun tunggu. Dia hantar apa? Yang 6 digit tu. Yang apa tu? Tag tu. TXC lah. Yang TXC. Saya tengok TXC. Ni TXC ni. Cik kena bagi saya cik. Ni TXC lah. Mana saya boleh bagi kat awak? Okey. Putus. Faham. So sekarang ni dia tahu nama saya. Dia tahu nama saya, dia tahu nombor handphone saya. Tetapi ada serta-serta maklumat lain dia tak ada. So the moral of story dia bagi pada public, walaupun orang tu tahu nama kita, tetapi dia tak tahu benda-benda lain. Dia hanya tahu pada sikit-sikit. Tetapi jangan bocor maklumat kita. Betul, itu yang key point dia lah. Cik, saya nak mengesahkan cik saya nak cakap cik boleh beritahu tak nombor akaun cik? Itulah dia nak korek lah. Betul. Itu yang banyak kita dapat. Apa-apa pun saya nak bagi tahu kat sini, key point saya ambil sikit tuan. Dia adalah satu, jangan berkongsi. Yang kedua, yang macam Celcom call apa semua, itu bukan point kita nak bagi tahu, tapi sebab macam saya pun guna Celcom. Hari tu Celcom call dapat telefon percuma, bukan nak promo lah kan. Tapi saya ingat benda scam. Betul-betul saya pergi ambil memang dapat lah. Pengguna setia. Sebaik dapat. Pengguna setia sebab saya siasat dulu. Saya pun dapat. Tapi key point dekat sini adalah jangan kongsi TSC tu juga tuan. Betul puan itu yang paling penting. Dia confident tau. Cik bagi nombor ni, cik akan dapat bayar percuma, tak payah perlu bayar bil 5 tahun dah. Saya pun tengok, okeylah, saya pun tunggu. Nombor apa maklumat bagi? Tengok TSC.
TSC mana boleh share. Betul lah. So Okey. maksudnya kepada public ni, kita logik. Benda yang memang tak boleh share, jangan share. Habis cerita. Betul. Okeylah. Okey, kita jalan je lagi. Okey, terima kasih banyak-banyak pada floor manager. Okey, sebelum kita, sebab saya rasa kejap lagi kita ambil satu soalan, kita raikan, kita pergi ke track kita dulu. So kita tanya pada puan dulu, lepas tu pada tuan So kita terus kepada apakah peranan, okey, sepatutnya pihak polis, tapi apakah peranan Agrobank dulu untuk membantras jenayah kelda akaun ni? Bukan scam, maksud lebih spesifik. Apakah peranan Agrobank? So apa tindakan pihak Agrobank sendiri, macam puan sendiri? Okey, untuk di pihak kami kita monitor, kita ada sistem yang monitor transaction. So kita akan nampak kalau pattern tu ada, orang kata lari sikit ke, kita akan inform the branch, kita akan minta branch contact customer lah. Tapi before that kita mungkin akan block dulu sementara account tu, sementara mendapatkan internal block lah, orang kata earmark ke, hold dulu account tu sementara mendapatkan whatever necessary information yang diperlukan. Satu lagi kita juga ada educate branches, mana kalau ada apa-apa yang dirasa irregularities atau suspicious, dia memang kena raise report kepada pihak kami lah, untuk dia pun akan highlight kepada kami, kita pun akan highlight kepada pihak yang terlibat. That is one of the way yang kita through monitoring of post event. Itu dah buka account, kita tengok transaction lah. Tapi semasa pembukaan account pun kita ada bagi tahu branch, selain dokumen-dokumen ni, you kena tengok juga masa dia datang berteman ke tidak. Itu salah satu famous itu. Dia datang kelang kabut nak buka account. Cepatlah nak buka. Lepas tu kadang-kadang dia keluar. Pernah happen dekat salah satu branch Agro. Itu staff yang perasan. Customer datang buka account. 3 hari selepas tu, account yang pertama tu dibuka dah jadi mule, dah dapat police report. Okay. Then bila customer nak call, bila branch nak call customer yang dah kena police report tu, tak jawab-jawab. Seminggu selepas kejadian tuan, dia bawa kawan dia datang buka account. Kawan dia dah buka account dalam kelang kabut lah. Orang kata kelang kabut sebab mule kan. Okay, dah kalau kamu tu tanya kerja apa, then branch trigger sebab dia kata dia kerja. Then branch teringat tempat yang dia kerja ni sama dengan tempat yang orang pertama ni. Tapi branch proceed. Dia proceed buka account. Lepas tu staff ni keluar nak pergi makan. Masa dia keluar nak pergi makan, dia nampak budak yang baru buka account ni bagi kad dia dekat lelaki yang pertama yang kena block. Kebetulan nampak. Kebetulan dia nampak. Allah Lepas tu dia report. Akbar. So lepas dia report, kita terus block account tu, tak dapat digunakan. So itu orang kata kesedaran dekat pihak bank jugalah. Tapi that's what we do lah. Semasa pembukaan account, kita akan tanya apa-apa soalan, information, documentation yang kita boleh minta, semua kita minta. Okay. Kalau genuine, kita proceed nak buka account. Tapi kebanyakan mule ni post event Azwan. Post event Post event. Masa dia buka, dia lah yang paling cantik lah, orang kata. Tak ada record, tak ada apa, employment letter, semua cukup. Selepas buka dia test 10 sen, RM1, 50 sen. Kita kata dia dah start testing. Kita rasa dia test dengan duit besar. Tak, kadang-kadang dia test 10 sen je kan, 10 sen, 50 sen, RM1. So pihak bank sendiri, Agrobank terutama je dapat tracking lah benda tu. Dapat tracking. So, lepas tu baru dia start tuan, RM50,000, first tindakan, RM100,000. First tindakan puan kalau macam kata branches, macam puan cakap tadi, staff tu semua, dah akan terus ke pihak polis ataupun terus ke atas? Kita hold dulu. Kita hold terus dulu report pada puan dulu lah. Kita akan kalau ada transaction ke apa, dan kita akan report dulu lah kepada portal. Dia datang buka account tu. Maksudnya ada partner dia, ada orang datang. Dia ada kawan-kawan dia, tapi dia tak datang dengan kawan dekat branch. Kawan dia tunggu luar branch. Allah. Sedikit dia tuan. Kalau dapat gambar apa semua tu. Tapi yang tu kita bagilah, yang tu kita bagi. Nak sangat tu. Footage case memang macam tu kita bagi. dapat Bila lah. kita request, kalau polis minta, kita bagilah CCTV. Ada kan footage. maklumat tu ada? Ada. Kalau nampak kita bagi. Okay. So macam ada kes yang kita dah report, polis dah minta CCTV, kita bagilah. bukan demografik lah. Mungkin dekat kita sendiri, Agrobank, kita cawangan kita satu Malaysia, Sabah Sarawak. Mana yang paling tinggi pun? Yang kes penipuan, scam ke, mule account ni ke? I cakap MU lah. I takkan cakap general penipuan. Okay, sebab okay. MU ni very broad orang kata. Okay. Ada love scam, ada pelaburan, ada apa semua. Alright. General memang Sabah Sarawak. Di sana Di sana. Okey. Dia mungkin kawasan dia tuan. Lepas tu kita ada
kita banyak macam sendiri di pihak agro, sebab dia tanya dari segi agro bank ni lah. untuk sebab agro dia banyak sendiri. bank pertanian dekat sana kan. Ya, kita banyak kat sana. So di kawasan tu pula Customer ramai kadang-kadang kat sana. kita satu-satunya bank kat kawasan tu tuan. Betul. Kita kawasan tu tak ada bank lain. So nak tak nak takkan kita nak cakap dia, Pakcik tak boleh buka akaun. Dah Pakcik tu dah kena naik kapal, nak boat ke, naik kapal terbang nak pergi belalai nak buka akaun. So kita bagi. So soalan tadi di pihak agro, paling banyak di sana Sabah lah. Sarawak. Bukan apa, saya tanya Sebab tu. demografik dia. Saya bagi tahu nak tanya pun sebab yelah saya pun bekerja Agrobank. Kita nak minta lah kepada customer kesayangan kita di sana, brand-brand sana untuk lebih alert lah benda-benda macam ni di sana lah kan. Itu kalau dari segi agro lah, tapi kalau dari segi industri mungkin Kalau dari segi data macam mana tuan? Kebanyakan di luar bandar Sabah Sarawak, KL, Selangor. Macam kami, bahagian kami data keseluruhannya dia sebenarnya nak kata luar bandar kalau sebut mul account ni standard dia sama je. Tapi dia ikut jenis kesalahan pula. Kalau salah ni kat mana dia menjurus dia, kat mana jurus dia. Yang tadi Puan cakap tu memang ada data tu. Saya ada dapat data juga di mana Sabah Sarawak. Setakat ni kita cek memang kata Sabah Sarawak. So saya sendiri buat kajian kenapa Sabah Sarawak banyak ni. Cuma yang kami syakir lah mungkin sedikit ni dia cuba nak dia masuk kawasan pedalaman, dia orang ni tak tahu apa-apa. So dengan dia kata perjanjian, dia kata pelaburan apa, dia orang sana lagi seronok bagi akaun dia dapat duit je kan. Saya kita nampak mungkin lah. Betul. Tapi kalau cerita mul akaun tu sendiri banyak. Kita dia ada statistik keseluruhan. Tapi saya tak share kat sini lah. Tapi kebiasaan ni kalau kata presentation biasa saya akan tunjuk slide tu. Betul. Kat ni kat mana. Lepas tu dia pecah ikut kesalahan pula. Kalau kesalahan tu tadi melibatkan orang kata umur, daripada sekian-sekian, dia menjurus kesalahan, dia menjurus kepada apa? Kalau umur daripada 50 ke bawah, dia menjurus ke mana-mana. Jadi low scam tu dah termasuk lah. So itu yang kita boleh kongsi lah. Tapi benda-benda ni dia tak di kebanyakan bank dia orang tak nak benda ni publish sangat. Betul. Dia melibatkan reputasi. Tetapi saya boleh cakap generally macam tu sajalah. General lah ni, general lah Zuan. Tahap keselamatan kita insya-Allah kita buat yang sebaik mungkin di Agrobank ni semua sendiri kan. Cuma macam tadi tuan-tuan dan puan dah share tadi, berbalik pada individu tu sendirilah, alert, awareness diorang, tahap diorang nak tahu dan macam tuan cakap study tentang scam ni lah. Alright. So okay, kita dah floor manager pun kita dah ni. Kalau ikutkan makin hangat dan kalau kita boleh drag panjang sebenarnya ni. Okay, last but not least, minta maaf kepada soalan-soalan yang kita tak dapat ni. Mungkin kita boleh jawab selepas ini di ruang komen ke macam mana. Okay, last mungkin daripada Puan Fana sendiri untuk tutup ke nak ada apa-apa round table. Kalau tak ada, kita pergi kepada Kita tuan bagi lah. tuan dululah. Okay, tuan. Okay, daripada kami PDRM saya nak ambil kesempatan jugalah. Jika ada terima panggilan daripada polis ke, daripada mana-mana agensi enforcement ke, kata nak tolong, jangan percaya. Tolong beritahu, tak ada. Kami tak pernah, polis ni kami tak pernah nak tolong orang dalam bab-bab nanti duit awak nanti kena rampas oleh kerajaan tau. Kami tak pernah tolong. Okay, kami tak pernah tolong. Kami tolong benda lain sebenarnya. Kalau ada pun pihak enforcement telefon, biasa ni kami suruh datang ke balai ataupun ke pejabat untuk ambil statement. Kami tidak pernah berurusan dalam telefon. Cik nanti bagi nombor ni, cik nanti usut ni, nanti pindahkan duit, nanti kita tolong ni. Tapi cik jangan ni. Tak ada. Jawapan dia tak ada. Jangan percaya pada siapa-siapa. So itu saja nasihat saya lah, sebab saya ni bukan apa. Mul account ni another story. Tetapi phishing ni, penyamaran ni pun another story. Sebab apa? Saya tekan pada phishing. Apabila di call kita dan kita bagi nombor akaun, kadang-kadang kita tersedar, ini phishing ni. Tetapi kita dah bagi nombor akaun tu diguna pakai oleh sedikit untuk menganiaya kita. Sebab setakat ni banyak akaun bank kita tengok dia transfer banyak, ada satu akaun ni RM50 je. Kami terpaksa block akaun tu. Ini saya nasihat kepada diorang, apabila kita berhubung, orang berhubung kita apa semua, kalau sebut akaun bank, stop. Jangan layan. Habis cerita. Okay, Puan ada apa-apa lagi Puan? Okay, sedikit saja untuk pengguna-pengguna Agrobank ataupun in general, kita be very mindful, be very careful dan prevent yourself, read all the awareness yang sebaik yang mungkin yang kita berikan. Okay. Just tolong jangan terlibat dengan apa yang tak ada, sebab kesan jangka panjang ni yang susah nanti. Kau kena block,
pergi mana-mana bank tak boleh buka Betul. akaun. Betul. Lepas tu nanti kena tunggu polis bagi clearance letter baru buka. So macam tu cakap mule panjang. Maksudnya kesan dia banyak Kesan lah dia lagi banyak Puan. Tu sebenarnya. nak cerita tu Ya. panjang lagi tu. Ya Banyak. tak, okay. Kita Betul. insyaAllah ada rezeki kita buat next episode. Apa pun terima kasih banyak Puan Farhana. Terima kasih banyak Tuan Mael. Bersama-sama kita berkongsi tentang tajuk di sini, Keldai Akaun Jangan Jadi Mangsa. Dan yang paling utama sekali, apa tujuan kita buat podcast ni adalah untuk mewawarkan ataupun bagi educate lah kepada pelbagai kita, pendengar-pendengar kita di luar sana. Terutama macam tajuk hari ni, kita tak nak korang semua kena scam. Kan? So kita nak ingatkan. Jadi itu saja. Jadi saya Hazwairul akan buat penutup. Dan nak jemput kepada semua orang luar di sana, kalau yang belum datang lagi, jemput datang ke Maha 2024 di Maib Serdang yang akan berlangsung 11 hingga 22 September 2024 ni. Jemput datang ke semua booth-booth Agrobank sebab kita ada macam-macam promosi dan juga kempen-kempen yang sangat menarik. Dan macam kami sendiri di Agro Youth ada di Hall D2. Okey, jadi itu saja. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di Sema Agro episod lain. Saya Azhairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah.